Dalam gurindam dan syairnya, kita temui pedoman dan pemikiran bangsa. Inilah kisah yang kami akan bawa dalam menyusuri warisan Nusantara Raja Ali Haji. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri podcast yang pertama yang akan kita menelusuri kisah seorang tokoh yang hebat, iaitu Raja Ali Haji. Pada hari ini, anda bersama saya, Syafia, sebagai host atau pengacara anda. Hari ini, saya tidak berseorangan, tetapi ditemani oleh dua orang panel jemputan bagi mengupas berkaitan dengan latar belakang tokoh Ali Haji. Jadi, saya minta panel jemputan kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Zafira binti Ahmad Syahal dan saya Muhammad Balkis binti Jumaat. Seperti yang kita tahu, Raja Ali Haji adalah salah seorang tokoh dan sejarawan Malaysia yang termasyhur. Boleh tak Zafira ceritakan tentang siapakah Raja Ali Haji dan latar belakang beliau? Nama sebenar Raja Ali Haji ialah Raja Ali Al-Haji Ibni Raja Haji Ahmad yang dikenali sebagai Raja Ali Haji. Beliau telah dilahirkan sekitar tahun 1808 di Kepulauan Riau, Indonesia. Beliau juga telah dilahirkan dari keluarga bangsawan Kesultanan Riau Lingga. Beliau juga merupakan putera kepada Raja Ahmad yang dikenali dengan gelaran Engku Haji Tua, iaitu seorang bangsawan terpandang di Riau, dan juga ibunya ialah Puan Hamidah, adalah puteri dari Panglima Selangor. Keluarga besar Raja Ali Haji sangat berpengaruh dalam kerajaan yang menjadikan beliau sebahagian daripada garis keturunan penting yang turut membangunkan politik dan kebudayaan di wilayah Riau Lingga. Jadi, Raja Ali Haji juga merupakan keturunan campuran Melayu dan Bugis dengan darah Bugis yang mengalir dari garis keturunan datuknya, iaitu Daeng Celak. Kalau ikut ibunya pula, beliau mewarisi darah Melayu sehingga menjadikannya representasi dari dua budaya besar yang sangat berpengaruh di wilayah Kepulauan Riau. Jadi, campuran darah Melayu dan Bugis ini turut membentuk identiti kebangsawannya yang kuat. Keluarga Raja Ali Haji juga memainkan peranan penting dalam pemerintahan Kesultanan Riau Lingga. Datuknya, Raja Haji Fisabilillah, merupakan pahlawan yang gugur melawan Belanda di Teluk Ketapang dan dianggap sebagai syahid. Okey, ayahnya pula ialah Raja Ahmad, iaitu turut berjasa dalam memperkukuhkan kedudukan Kesultanan Riau sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan Melayu. Sejak usia muda, Raja Ali Haji sudah terlibat dalam urusan pemerintahan di bawah bimbingan ayahnya dan para bangsawan lain yang mengukuhkan peranan keluarganya dalam mentadbir kerajaan. Itu saja dari saya. Jadi, tokoh yang kita bincangkan pada hari ini bukan calang-calang orang. Raja Ali Haji ini merupakan tokoh dari keluarga yang berpengaruh besar dan keluarga bangsawan. Seterusnya, Hana, bagaimana sebenarnya pendidikan awal ini membentuk kepribadian Raja Ali Haji? Sebagai putera daripada keluarga kerajaan, Raja Ali Haji sejak kecil telah berada dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keilmuan dan keagamaan. Pendidikan awalnya diperoleh di lingkungan istana Kesultanan Riau Lingga. Di sana, ia mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, iaitu Raja Ahmad, serta para ulama yang sering datang ke Pulau Penyengat. Lingkungan istana yang disiplin dipadukan dengan pengaruh kuat dari para ulama terkenal seperti Syekh Ahmad Jabarti dan Syekh Abdul Ghafur membentuk kecerdasan dan kepribadian Raja Ali Haji sejak dini. Ia pun menguasai bahasa Arab yang memperkuat pengetahuan agamanya dan menjadi bekal dalam karya sastranya. Pada tahun 1828, ketika berusia 19 tahun, Raja Ali Haji berangkat ke Mekah bersama ayahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana, ia memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya dengan mempelajari ilmu agama dan bahasa Arab dari para ulama terkemuka. Salah satu gurunya adalah Daud bin Abdullah Al-Fatani yang memberinya pengetahuan mendalam tentang keislaman. Pengalaman pendidikan di Mekah ini semakin memantapkan keilmuannya dan menyiapkan untuk memainkan peranan penting dalam kerajaan dan bidang kebudayaan Melayu. Itu saja. Wah, sangat hebat ya tokoh kita ini kerana seperti yang Hana kata, sejak kecil beliau memang dikelilingi dengan nilai-nilai ilmuan dan keagamaan. Seterusnya,
Zaman beliau hidup juga dikatakan zaman kegemilangan Riau Lingga. Bagaimana persekitaran waktu itu mempengaruhi perkembangan ilmunya? Terdapat beberapa ciri persekitaran pada zaman Raja Ali Haji. Persekitaran yang pertama dipengaruhi dengan pusat pemerintahan dan ilmu, iaitu di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat ni merupakan tempat asal Raja Ali Haji, iaitu merupakan juga pusat pentadbiran Kesultanan Riau Lingga yang makmur dan juga menjadi pusat keilmuan Islam dan tempat lahirnya tokoh-tokoh besar. Selain itu, persekitaran pada zaman beliau juga dipengaruhi dengan kehidupan beragama dan berilmu. Misalnya, masyarakat pada zaman ini sangat menekankan ilmu agama seperti usuluddin, fiqh dan tasawuf, serta sistem pendidikan pondok juga yang sangat kuat. Raja Ali Haji sendiri adalah seorang ulama besar daripada mazhab Syafi'i. Seterusnya, kegemilangan sastra dan sejarah juga merupakan pengaruh persekitaran pada zaman Raja Ali Haji. Zaman ini banyak melahirkan karya-karya yang terpenting. Dengan adanya Raja Ali Haji, beliau telah mempelopori penulisan sejarah iaitu historiografi Melayu moden melalui karya agungnya iaitu Tuhfat Al-Nafis, serta memperkaya juga sastra dan membincangkan konsep ketatanegaraan yang ideal dalam Mukadimah fi Intizam. Okey, jadi di sini secara ringkasnya, persekitaran pada zaman Raja Ali Haji ini adalah zaman keemasan intelektual Melayu, di mana ilmu, agama dan budaya bersatu di bawah naungan Kesultanan Riau Lingga. Hal ini dapat melahirkan tokoh-tokoh yang agung seperti beliau yang menyumbang kepada pembinaan identiti dan peradaban Melayu. Itu saja. Baiklah, sebelum kita akhiri segmen kita pada hari ini, Raja Ali Haji bukan sahaja ulama, tetapi juga ahli bahasa dan pujangga kan? Boleh terangkan sedikit peranan besar beliau dalam dunia ilmu Melayu? Raja Ali Haji adalah tokoh serba boleh yang berperanan besar sebagai ulama, iaitu guru agama, penasihat syariah, ahli bahasa, merumus tata bahasa Melayu baku, kamus pencatat dan penjaga, penulis karya sastra, sejarah falsafah, undang-undang, pembentuk identiti Melayu. Melalui karya seperti Tuhfat Al-Nafis, Gurindam 12 dan Kitab Pengetahuan, menjadikan beliau tokoh penting dalam pembinaan peradaban Melayu moden dan asas bahasa Melayu standard iaitu Indonesia. Yang pertama, beliau berperanan sebagai ulama, iaitu guru agama. Beliau mengajar agama Islam dan bahasa Arab, mendapat pendidikan di Mekah serta mendalami ilmu agama dan pentadbiran. Yang juga berperanan sebagai penasihat kerajaan, iaitu memberi nasihat berkaitan hukuman dan pentadbiran berasaskan syariat Islam kepada Kerajaan Riau Johor. Yang ketiga ialah karya keagamaan, iaitu menghasilkan karya undang-undang dan sastra yang syarat dengan ajaran Islam, termasuk Tahmarat Al-Muhammidah Dil, Mahkamah dan Mukadimah fi Ittizam Al-Wazaif Al-Malik. Beliau juga berperanan sebagai ahli bahasa, iaitu perumus bahasa baku. Beliau menerapkan sistem tata bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu dan menyusun pedoman bahasa atau kitab pengetahuan bahasa untuk menstandardisasikan bahasa Melayu. Beliau juga sebagai pencatat kamus, iaitu beliau mencuba menyusun kamus Melayu pertama, kitab pengetahuan bahasa, mengumpul perbendaharaan kata dan ungkapan. Beliau juga merupakan asas bahasa Indonesia, iaitu rumusan bahasa Melayu baku daripada karyanya, menjadi asas kepada bahasa Indonesia yang diiktiraf pada Kongres Pemuda pada tahun 1928. Beliau juga berperanan sebagai penjaga, iaitu beliau pernah menjadi sebagai penulis sejarah, menyedari kepentingan tarikh dalam penulisan sejarah, menghasilkan karya agung Tuhfat Al-Nafis, iaitu sejarah Melayu dan Bugis, dan salah silah Melayu dan Bugis, menjadikan sejarawan Melayu pertama yang kritis. Beliau juga merupakan penulis sastra, iaitu beliau mencipta karya syair Siti Siana dan syair Abdul Muluk yang berisi nasihat dan pengajaran moral. Beliau juga merupakan pemikir budaya, iaitu melalui karya-karyanya, beliau mendokumentasikan dan memelihara budaya, adat dan serta falsafah masyarakat Melayu, membina identiti dan kesedaran tradisional.
Jangan lupa ikuti episod seterusnya di podcast Warisan Nusantara Raja Ali Haji. Saya Syafia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.